rasa semakin sakit selepas pakai Aurora. Dah lah cakap pakai Aurora, sakit akan kurang. Tapi kenapa bertambah sakit pula? Perkara ini anda perlu tahu dan fahami. Memang ramai yang akan mengalami macam ini, iaitu rasa sakit. Nak tahu tak sebenarnya rasa sakit ini adalah normal dan kena cakap tahniah kepada anda. Ini bukan tanda bahaya, jadi tak payah risau dan takut. Sebab apa? Aurora ini, dia adalah pakaian dengan teknologi sinaran inframerah jauh, far infrared, di mana dia bantu melancarkan peredaran darah kita. Bila kita punya darah lancar, darah kita tu kan, dia kan nak lalu seluruh badan kita kan. Ada kawasan yang dah lama tersumbat, darah tak dapat sampai kan. Jadi, dekat situlah kemungkinan ada simpanan sisa ataupun toksin. Jadi, dia mula diusik. Itulah yang menyebabkan sakit tu datang. Sebab saluran darah kita kan panjang. Seluruh badan pun ada saluran besar dan kecil. Jadi, tiba-tiba kita punya darah lancar, nak mula aktif balik, di situlah kita ada orang yang akan rasa sakit. Kita panggil proses ini sebagai proses healing crisis. Okey, so untuk membantu badan kita healing kan, badan kita pun perlukan bantuan dari segi nutrisi juga. Jadi, kita pun kena jaga pemakanan kita juga. Kalau tidak cukup nutrisi, proses pemulihan pun boleh jadi lambat. Ataupun rasa sakit akan lagi ketara. Jadi, macam mana nak bantu dengan proses healing crisis ini? Minumlah banyak air sikit. Setiap hari minum 3 liter air kosong dengan baik-baik air kosong. Dan banyakkan penggerakan anda. Tidur kena cukup untuk bantu badan kita pulih. Dan of course, kenalah kawal stres anda. Jadi, sebenarnya apabila kita rasa sakit, jangan putus asa. Badan kita nak buat kerja, nak adjust, nak buang mana yang tidak perlu. Jadi, kenalah beri badan kita masa dan pakai konsisten Aurora Pants tu. Kalau rasa terlalu sakit, tak boleh tahan, tanggalkan sekejap dan pakai balik. Itu sahaja pengkongsian daripada saya. Terima kasih.